Akak staycation, boleh tak carikan homestay yang mesra kanak-kanak dan penuh dengan aktiviti bersama keluarga? Boleh? Inilah dia satu lagi unit penthouse dari Zen Homestay. Ada pelbagai entertainment dekat unit ni. Ada arcade game, nak berkaraoke pun ada. Kalau anak-anak korang nak buat aktiviti memanjat dan bergayut pun ada. Okey, jom ikut akak staycation, kita house tour dulu rumah ni. Penthouse ni merupakan unit 2 tingkat yang mana pada bahagian bawahnya dilengkapi dengan living hall, mini kitchen, dining area yang menghadap balcony view Selat Melaka sambil layan main golf puting. Jumlah bilik tidur dekat homestay ni ada 3 bilik. 2 bilik di sebelah atas dan satu lagi bilik di sebelah bawah yang boleh memuatkan dalam 5 orang. Serta mempunyai bilik makeup dan toilet sendiri. Di tingkat atas, selain dari bilik tidur, owner ada set up satu bilik karaoke yang memang mantap. Sebabnya sambil berendam dalam jacuzzi pun korang boleh karaoke. Dekat homestay ni je korang boleh dapat. Kalau dah bosan karaoke, korang boleh main pool table yang disediakan. Interior design dekat rumah ni simple tapi menarik. Dekat dalam bilik pun cantik. Ini bilik paling besar yang boleh memuatkan dalam 8 ke 10 orang termasuk budak-budak. Dalam toilet dia pula ada bathtub. Kalau ikutkan jumlah katil yang ada, maksimum pack boleh memuatkan dalam 16 orang. Kalau termasuk anak-anak kecil, bolehlah dalam 20 orang. Dari segi fasiliti dekat unit ni semuanya lengkap. Semua ada. Mini waterpark, kolam renang, gym, playground, court. View malam dia pun cantik. Boleh nampak satu Bandar Melaka. Memang takkan menyesal stay dekat sini. So tunggu apa lagi? Cepat-cepatlah Roger Zen Homestay yang terletak di Residensi Mutiara Bali, Melaka. Okay, bye.